Setuju tak kita kalau cuba asyik kena reject, kita pun menyampah. Masalahnya ahli neraka ni dia tetap kena cuba untuk keluar. Tak ada siapa pun yang sanggup duduk kat neraka tu. Tak ada. Ini fasik. Jangan lupa like, subscribe dan share. Hashtag Masih Manfaat. Lisa'iha radiyah. Mereka ahli-ahli syurga wajahnya penuh dengan kenikmatan kerana usaha mereka yang diredai. Dan kita nak usaha kita itu diredai. Fi jannatin aliyah, yang mana mereka itu dimasukkan ke dalam syurga yang tinggi. Saya dah sebut kot dalam pertemuan yang lepas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam banyak ayat, antaranya dalam surah Sajdah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, adakah mereka menyangka orang-orang yang fasik, yang dia tahu dosa dia buat juga, dan orang-orang yang beriman itu sama? Macam mana? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Adakah sama martabatnya orang yang beriman itu dengan orang yang fasik? Dia tidaklah kafir. Tapi kan kita biasa jumpa. Saya pun pernah dapat soalan ni. Saya tahu dosa, tapi saya buat juga, Ustaz. Jadi macam mana, Ustaz? Saya boleh masuk syurga tak? Ini adalah satu mentaliti yang rosak, tuan-tuan. Tak boleh. Bila kita nak syurga, macam saya sebut tadi, tidak ada kata dua. Dia tak boleh kata masuk neraka sekejap kemudian dapat masuk syurga. Okey lah. Okey, boleh kau tim lah. Tuan-tuan, tak boleh begitu. Kalau kita nak masuk syurga, maka kita kena beramal dengan amalan ahli syurga. Kalau kita pilih untuk masuk neraka lepas tu diskaun, berkelakuan baik, dikurangkan tempoh reman dan tahanan, dia bukan yang itu. Dia bukan boleh, kita bukan boleh bayar apa hakim-hakim kat dalam neraka tu. Dia tak boleh, dia tak jadi begitu. Kalau kita buat sesuatu yang kita memang tahu salah dan kita sengaja buat, itu adalah orang yang fasik. Bahkan fasik ini dia bukan consider as tersilap. Dia sengaja, dia tahu Allah murka, dia buat. Macam orang yang dia tahu tempat-tempat maksiat tu memang tempat maksiat dan Allah tak suka. Bercampurnya lelaki dan perempuan di situ dan Allah tak suka, dan dia tahu itu. Dia buat. Bukan saja dia buat, tapi dia mengulangi perbuatan tu. Contohnya apa? Panggung wayang, bercampur, maksiat, lara, leka. Tempat yang saya tak tahulah kalau ada orang yang dia tak kisah kalau dia mati kat panggung wayang. Saya setuju, saya rasa semua orang setuju yang tempat tu bukan tempat yang baik untuk mati. Tapi kenapa nak pergi? Ini contoh bagaimana seseorang itu menjadi fasik. Dia tahu benda ni rosak, dia tahu benda ni salah, dia buat juga. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Adakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Allah jawab simple, la yastawun, tak boleh sama. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman itu mereka mendapat syurga yang penuh dengan kenikmatan, terhasil daripada apa yang mereka sendiri usahakan. Nuzulan bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Tapi bagi orang yang fasik, dia itu adalah seperti mana seorang yang sengaja mencabar Tuhan. Hari ni aku buat jahat, esok aku cover lah balik dengan sedekah ke, panggil anak yatim datang rumah ke, tolong belanja kawan office makan ke, transfer dekat yayasan tahfiz ke. Kau tahu dosa, kau sengaja buat. Lepas tu kau buat satu pahala atas jalan ataupun atas cara mencabar Tuhan. Kalau berani, charge lah aku dengan dosa aku tu. Like macam, nampak ni Tuhan, ini orang tak buat benda ni, tapi saya sedang bawakan analogi. Like dia buat baik tu, dia macam nak bagi tahu Tuhan, ni aku dah buat baik dah ni. So yang semalam tu janganlah charge. Begitu. Faham tak? Dia seperti dia challenge Tuhan. Dia buat Tuhan tu jadi kawan-kawan dia macam orang bodoh. Ini kes fasik ni. Orang yang fasik, fama'wahumun nar. Tempat mereka itu akan kembali ke neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum Dhuqu adhaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Bila mana mereka cuba nak keluar. Cuba. Fasik kan dia macam ada confidence sikit. Dia macam ada rasa macam aku ada pahala sikit kot kan. At least kau tim lah kan. Kita adalah benda kita boleh sembang sikit brother kan. So kullama aradu ay yakhruju minha.
Setiap kali dia try. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha menciptakan and Tuhan yang tahu macam mana nak menyiksa. Allah Subhanahu Wa Taala tak hanya menyiksa fizikal, tuan-tuan. Bahkan Allah seksa mental yang selama ni kau rasa kau smart, bijak, pandai, licik sangat ni. Allah tahu macam mana nak uruskan golongan ini. Dan Allah bagi can, okay, kau sekarang duduk neraka, now, okay, cuba berhujah sikit. Yang mana hujah yang dia akan gunakan itu akan dipatahkan semula. Dan mengembalikan dia semula ke dalam neraka. Dan itu lebih memeningkan dan lebih menekan. Menjadi pressure yang bertambah-tambah kepada dia sebagai ahli neraka. Na'udzubillah. Setuju tak kita kalau cuba asyik kena reject, kita pun menyampah. Masalahnya ahli neraka ni dia tetap kena cuba untuk keluar. Tak ada siapa pun yang sanggup duduk kat neraka tu. Tak ada. Ini fasik. Allah sebutkan setiap kali dia cuba untuk keluar, aradu ay yakhruju minha, cuba untuk keluar, u'idu fiha, akan dikembalikan balik dia ke dalam neraka. Maksudnya boleh keluar ke tak boleh keluar? Tak boleh. So kenapa Allah bagi juga dia cubaan untuk keluar? Inilah dia namanya mental torture. And Allah tahu orang yang dia selama ni fikir dia smart, dia akan diazab bukan saja fizikalnya, bahkan mentalnya. Dan Allah gunakan ayat Dzuqu azaban nar, rasakanlah azab neraka. Dzuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun, yang mana setiap daripada kalian, setiap apa yang ada dalam neraka tu kau berdustakan. Tukadzibun merujuk kepada orang yang dia merasa bijak, dia boleh lari, dia boleh gunakan taktik, strategi, licik untuk jawab depan Tuhan. Syurga dan neraka is a very straightforward thing. Dia bukan satu benda yang kau boleh adjust sana, adjust sini. Tuan-tuan, takutlah kepada pengadilan Tuhan. Takut kalau kita tak dapat masuk syurga. Dan takut juga kalau kitalah yang menghuni neraka. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u